Okay guys, hari ni kita buat vlog. Lama tak buat video, jadi kita buat video random lah. Ni kita pergi ke Bandaria. Kita beli berdabai. Ni dabai song kapit ya, daripada kapit. So untuk sekilo harga dia RM40 lah. Sedap berdabai ni sebenarnya. Dekat Semenanjung tak adalah buah dabai kan. Dekat Sarawak buah dabai ni memang buah kegemaran orang di Sarawak ni lah. Berkatuk nama tu dah? Jahit ke? Klaim. Oh, klaim baru pak? Ya, jauh lah perjalanan. Oh, ada suang. Oh ni rosak. Kalau rosak dia letak sini. Kalau yang elok macam ni guys. Diorang boleh klaim balik. Tu pasal dia letak sini. Boleh klaim balik. Tak elok. Sudah ya, manjung kita sudah. Sudah ya. Ada obo-obo juga. RM15. Obo-obo. Sedap ni sebenarnya sahabat. Obo-obo memang sedap. Ni obo-obo dia kena buat macam umai. Dia bukan dimasak. Dia perah dengan limau, cili padi, lepas tu bawang merah tu kan. Iris campurkan. Yang penting kena bagi pedas lah. Bau sedap. Okay. Nanya obo-obo. Oh. Nya 15 nya apa sekilo ke setengah kilo? Sekilo, ambil sekilo lah. Oh. So macam-macam lah produk-produk yang ada dijual di pasar Riau ni macam-macam ada. Okay, kita beli obo-obo sekilo 15. Nanti kita tengok belah sana lauk apa lagi ada kan. Mungkin beli siput kot. Banyak juga sekilo ni. Okey, ambil ya. Ramai ke? Tanam rempo ya. Sikat RM4. Sikat RM4. Oh ya. Pakai kejap. Free, free. Oh, free. Okey, terima kasih ya. Au. Ya, meh. Limau sitik tu RM2 ni. RM2. Ya. Baik. 35. Ya, okey. Buah dabai kita dah beli. Lepas tu rambutan satu ikat RM4. Tadi ada satu ikat dia bagi percuma lah. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki lah. Okay, kita tengok ikan dekat sebelah sini pula. Dekat sini sahabat boleh tengok ada jual ikan keli juga sekilo 13. Besar-besar semua. Ni keli kolam ni. Ada sekilo RM10, ada sekilo RM8. Dạ, thì chúng đi cắt phải thay chăng này đâu. Nice. Cắt nó mời nó vô mà bữa này. Okay, kita tengok sebelah sana pula. Kat sini ada jual buluh juga, ruas untuk mansuh pun ada jual juga. Satu ruas RM4, ada RM6, ada bergantung kepada saiz lah. Molek dia punya ruas. Ada untuk berunsut pun ada.
Okay, kalau sahabat tengok harga kerang dekat sini, satu tapak, satu pinggan ni RM10 Ada RM15 pun ada. Semenanjung kalau tak silap saya, murah lagi kerang rasa. Dekat sini ada buah mawang. Satu tapak ni harga dia RM5. RM5. Okey, sama. Okey. Okey, sahabat, pasal sejak balik ke Sarawak ni lama tak makan kerang. Tahun 2016 sampai sekarang lama tak makan kerang. Kalau lokan tu ada biasa lah. Ada jual lokan dekat sini. Tapi dekat sini dia tak jual lokan. Dia ada masa-masa dia ada lah. Ada masa-masa dia tak ada. So saya nak beli kerang. Lama tak makan. Jom. Tu beli kerang setapak ni RM10. Ini. Ambil 2 tapak. 2 tapak. Ya. Okey. Alright. Okey sahabat, kita dah beli kerang. Kita beli 2 tapak. Satu tapak RM10. 2 tapak RM20. Beli lah. Cukuplah sekali makan Aduh, tak tahulah apa sebab dia mahal. Saya pun malah nak tanya kenapa dia jadi mahal macam tu kan. Pasal dekat Semenanjung harga dia lain tau. Dia tak macam kat sini. Okay guys, ya ni memang saya selalu bawa lah ni hook ni. Kalau jumpa ular, masalahnya ular tak nak jumpa saya. Sekali-sekala jumpa ular. Ketika kita sedang membawa kereta, ular melintas, malah nak berhenti sebab bahaya. Kereta daripada belakang laju kan. Tapi kalau saya masuk hutan saja-saja macam tu memang tak jumpa. Saya pergi malam pun tak jumpa juga ular. Payah. Ular pun tak nak jumpa saya. Okey, saya tengok juga dekat tepi-tepi ni kan, pasal nak beli lokan kan. Tapi tak adalah diorang jual. Mungkin disebabkan hujan hari tu kan, diorang belum lagi mencari lagi lokan untuk dijual lah. Okey sahabat, saya ni pun tak tahu nak buat video apa. Asyik cerita pasal buaya je. Kalau cerita pasal buaya sangat ni pun lama-lama bosan juga. Jangan katakan sahabat-sahabat yang menonton, saya yang buat konten tu pun bosan juga kan. Sebenarnya banyak sungai-sungai yang ada buaya ni kan. Tunggu je dekat situ. Tunggu 2 jam, 3 jam. Tapi jarang lah. Bukan jarang, tak pernah saya tunggu situ sampai 3 jam, 2 jam. Kalau dia tak timbul, saya balik lah. Macam tu lah. Kalau untung-untung dalam setengah jam, 45 minit macam tu ke. Kalau dia timbul, timbul lah kan. Benda yang sama je pun, benda yang kita nak kongsi. Dia keselamatan kita tu lah. Dah tahu sungai tu ada orang, buat apa kita nak masuk dalam air tu kan. Simple je. Sesimpel-simpelnya. Sekarang kita singgah dekat Pasar Tani, dekat Bandar Baru Siburan ni. Ini dekat Siburan lah. Sama juga. Dia punya konsep dia macam dekat Bandarian Kota Semarahan tadi tu. Tapi sini dia tak pelbagai lah yang dijual. Dia benda basic-basic lah. Hasil-hasil kampung, hasil tanaman kampung kan. Lepas tu dijual. Kalau dekat Bandaria ni macam saya cakap tadi itulah, dia ada lokan kan. Tapi hari ni kita pergi, kita tak jumpa. Dan kadang-kadang diorang jual telur ikan apa tu yang besar dia punya butir tu, ikan mayung ke apa. Saya cari yang tu lah kan. Lama, itu pun lama tak makan tu. Tapi tengok tadi tak ada lah, tak jual. So dia hari ni agak ni sikit lah produk-produk yang dijual. Kalau saya ingat-ingat balik tahun 90-an dulu masa kita budak-budak dulu, Sarawak ni dia punya market-market macam ni, diorang ada jual ni tau, ada jual haiwan eksotik. Sekarang ni tak boleh. Diorang akan didenda sekiranya mereka menjual haiwan liar yang dilindungi. Dulu memang suka-suka dijual. Dijual musang, dijual binturong, dijual babi hutan. Babi hutan pun tak boleh diburu juga sebenarnya. Dia ada akta dia, Akta Perlindungan Hidupan Liar.
Saya lupa dia punya akta tu. Lepas tu macam-macam lah, ular sawa kadang-kadang dia jual. Lepas tu biawak dia jual kan, tu tahun 90-an dulu. Tapi sekarang ni tak ada dah. Tak ada dah benda-benda macam tu. Ada jual tapi tu pun main call lah. Main call. Ada jual tapi dia tak jual secara terbuka macam ni lah. Kalau 90-an dulu, saya suka pergi pasar-pasar yang jenis-jenis macam ni kan, pasar tani macam ni. Kita akan nampak orang jual benda-benda yang pelik lah. Sarawak pada ketika itu lah. Okay, kita on the way nak balik lah. Okay sahabat, saya rasa setakat ni kot video kita, vlog kita untuk hari ni. Alright.